Berapa kali Anda pernah rasa ingin menyerah segalanya? Berapa kali Anda menangis dalam diam, tidak mahu sesiapa tahu? Berapa kali Anda rasa seolah-olah Tuhan melupakan Anda, seolah-olah Dia berhenti mendengar suara hati Anda? Jika Anda berada di sini sekarang, masih bernafas, dengan mata yang mungkin berlinan air mata atau bahkan tanpa lagi kekuatan untuk menangis, maka ini adalah untuk Anda. Dan percayalah, ini bukan kebetulan. Berapa kali Anda telah berdoa, mengharap jawapan segera, dan apa yang Anda terima hanyalah diam? Anda berlutut, mencurahkan hati, menahan tangisan sehingga tidak mampu lagi. Namun tetap, tiada yang berubah. Hari berganti hari. Malam terasa makin panjang. Soalan-soalan dalam hati makin menyesakan. Adakah Tuhan sudah lupa pada aku? Adakah aku sedang dihukum atas sesuatu? Adakah doaku tidak cukup layak? Perasaan ini perlahan-lahan menghakis dari dalam. Seolah-olah setiap hari yang berlalu dalam kesunyian langit menjadi beban baru di atas bahu yang sudah letih. Tetapi mungkin apa yang Anda belum sedar adalah bahawa diamnya Tuhan tidak bermaksud Dia tiada. Diamnya Tuhan adalah tanah subur bagi sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Fikirkan ini. Bagaimana jika belum sekarang yang Anda alami ini sebenarnya adalah aku sedang mempersiapkanmu? Bagaimana jika keajaiban yang Anda doakan, pintu yang Anda harapkan terbuka, atau impian yang Anda dambakan belum tiba kerana Tuhan sedang menguatkan Anda supaya bila Ia datang, Anda mampu menanggungnya? Kerana menerima berkat tidak mencukupi, Anda juga perlu kukuh untuk mengekalkannya. Tuhan tidak memberi sesuatu untuk menghancurkan Anda. Dia memberi untuk membina Anda. Ayub adalah bukti paling jelas. Dia lelaki yang jujur, setia, dan benar. Namun tetap, dia kehilangan segalanya. Segalanya. Anak-anaknya, hartanya, kesihatannya, teman-temannya. Dan ketika dia berseru mencari jawapan, yang dia dengar hanyalah diam. Tiada sepatah suara dari syurga semasa proses penderitaannya. Namun Ayub tidak meninggalkan imannya. Walaupun dia tidak faham, dia tetap percaya. Walaupun dia tidak nampak rancangan Tuhan, dia tetap berdiri teguh. Kerana dia tahu bahawa diamnya Tuhan bukan penolakan. Ia adalah proses. Tanah sedang dibajak. Akar sedang menembusi lebih dalam. Yang tidak kelihatan sedang dibentuk. Sekarang fikirkan diri Anda. Berapa kali sesuatu yang kelihatan seperti pengaksiran sebenarnya menjadi permulaan? Berapa banyak pintu yang tertutup sebenarnya menyelamatkan Anda daripada jalan yang kini Anda tahu akan melukai Anda? Berapa banyak hubungan yang berhasil telah menyelamatkan Anda daripada perkahwinan yang penuh penderitaan? Berapa kali diberhentikan kerja asilnya mendorong Anda untuk memulakan perniagaan atau mengejar impian yang selama ini Anda tangguhkan? Di saat segala-galanya nampak terhenti, disitulah Tuhan sedang mencentuh bahagian-bahagian dalam diri Anda yang Anda sendiri tidak sedar perlu disembuhkan. Dia sedang membersihkan, menyembuhkan, mencabut apa yang tidak berbuah, dan menguatkan akar yang akan menampung hasil tuaian Anda nanti. Dia tidak diam kerana Dia melupakan Anda. Dia diam kerana Dia terlalu mengasihi Anda untuk memberikan sesuatu sebelum waktunya. Pernahkah Anda melihat seorang petani menjerit pada benih supaya ia tumbuh lebih cepat? Tidak. Petani itu menanam, merawat tanah, menyiram, dan menunggu. Kerana dia tahu bahawa waktu untuk tumbuh bukan dalam kawalannya, tetapi bergantung pada kesetiaan prosesnya. Begitulah Tuhan dengan Anda. Dia sedang menjaga tanah hidup Anda sekarang. Walau sekeras manapun, walau sesejuk dan segersang manapun kelihatannya, Dia sedang menyiramnya dengan kesabaran dan maksud yang mendalam. Dan Anda akan mekar pada waktu yang tepat. Dan jika hati Anda masih ragu-ragu, lihat sekeliling. Berapa banyak kisah kebangkitan yang bermula dari masa yang penuh diam dan penderitaan?
Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun dalam diam di dalam penjara. 27 tahun. Tanpa tepukan, tanpa penghargaan, tanpa kepastian apakah dia akan melihat cahaya kebebasan lagi. Namun di dalam kesunyian skim, dia menjadi pemimpin yang cukup kuat untuk mengubah seluruh bangsa. Bayangkan jika dia menyerah pada tahun yang ke-10 atau yang ke-20. Mungkin dunia tidak akan pernah mengenal kekuatan semangatnya. Hidup Yesus juga tidak terkecuali dari kesenyapan. 30 tahun tanpa dikenali, sebelum 3 tahun pelayanannya yang mengguncang dunia. 30 tahun berlalu tanpa sebarang mukjizat. Tiada penyembuhan, tiada roti digandakan, tiada yang dibangkitkan dari kematian. Hanya kesunyian, hanya penantian. Hanya masa persediaan. Namun tempoh tersembunyi inilah yang membentuk kekuatan yang diperlukannya untuk memikul salib. Mungkin skim fase yang sedang kamu alami sekarang. Fase tersembunyi, di mana segala usahamu seolah-olah tidak dilihat sesiapa. Di mana air matamu tidak dihargai. Di mana kamu terasa seperti tidak wujud. Tetapi, di tempat inilah Tuhan bekerja paling dalam. Sebab dalam pentas kehidupan, kejayaan yang tidak berpaksikan akar yang kukuh akan tumbang. Sebaliknya, apa yang tumbuh dalam senyap, dalam tangisan, dan dalam kepercayaan akan kekal. Jadi, aku mahu mencabar kamu untuk lakukan sesuatu. Sepanjang 7 hari akan datang, setiap kali kamu terfikir untuk menyerah kalah, pejamkan mata dan bisikan kepada dirimu, Tuhan tidak membisu. Tuhan sedang membentuk aku. Ucapkan dengan suara. Walaupun hatimu terasa pedih. Walaupun semuanya kelihatan seperti dusta pada waktu itu. Lakukan dengan iman. Sebab iman bukan soal perasaan. Iman adalah keputusan untuk tetap percaya walaupun hati memberontak. Langit tidak sunyi. Langit sedang bekerja. Langit belum melupakanmu. Langit sedang menulis kisahmu. Dan jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan menyadari bahawa fasa senyap ini sebenarnya adalah fasa paling suci dalam perjalanan hidupmu. Sebab dalam diam skim Tuhan menggali sedalam-dalamnya dalam hatimu, supaya apabila kamu mula berkembang, tiada siapa, benar-benar tiada siapa, boleh mencabut apa yang telah Dia tanam dalam dirimu. Pernahkah kamu menatap cermin dan berasa malu dengan diri sendiri? Pernahkah kamu rasa begitu hancur di dalam hati hingga fikir bahawa Tuhan pun tak mungkin ingin apa-apa lagi dengan kamu? Mungkin kamu pernah lakukan kesilapan. Mungkin kamu pernah menyakiti orang lain. Atau mungkin kamu sendiri yang telah dilukai. Mungkin kamu sedang memikul beban rasa bersalah, penyesalan dan kegagalan yang begitu berat hingga kamu tak lagi nampak dirimu layak untuk bermula semula. Dan fikiran pun mula memainkan kata-kata dusta. Kau tak cukup baik. Kau dah buat terlalu banyak kesalahan. Tuhan takkan guna kau lagi. Tapi apa yang kamu tak sedar adalah suara-suara ini bukanlah kebenaran. Ia hanyalah gangguan yang mahu menjauhkanmu dari tujuan yang masih bernafas dalam dirimu. Seluruh isi Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang, menurut pandangan manusia, tidak layak untuk apa-apa. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah insan yang tepat untuk dibangkitkan. Lihatlah Musa. Dia pernah membunuh seseorang. Dia lari melarikan diri. Menyorok di padang pasir. Menghadapi kesukaran bercakap. Namun begitu, dialah yang Tuhan pilih untuk membebaskan seluruh bangsa dari perhambaan. Bukan sebab dia sempurna, tapi sebab Tuhan nampak dalam dirinya sesuatu yang dia sendiri tidak sedari. Dan berapa kerap perkara yang sama berlaku pada kamu? Kamu melihat dirimu hanya melalui kaca mata kesalahan dan luka. Tapi Tuhan memandangmu dari sudut takdir. Dia tidak terikat dengan masa silammu. Dia sedang fokus pada masa depanmu. Kenal Daud? Lelaki yang dikatakan mengikut hati Tuhan? Dia pernah berzina. Merancang pembunuhan seorang yang tidak bersalah. Melakukan dosa besar. Tapi penyesalannya begitu mendalam,
begitu tulus, hingga Tuhan bukan sahaja mengampuninya, malah membiarkan dia terus menjadi raja. Sebab Tuhan tidak meninggalkan mereka yang kembali kepadanya dengan hati yang hancur. Yang memusnahkan hidup bukanlah kesalahan itu sendiri. Tapi apabila seseorang kekal dalam kesalahan itu kerana percaya tiada lagi jalan keluar. Mungkin kamu sudah terbiasa dengan luka ini. Terbiasa dengan rasa kecewa. Terbiasa dengan perasaan tidak pernah cukup. Tapi izinkan aku bertanya, siapa yang berkata begitu padamu? Siapa yang meyakinkan kamu bahawa kisahmu sudah tamat? Sebab bukan Tuhan. Dia masih menulis kisahmu. Masih memanggil namamu. Masih menunggu kamu bangkit semula. Hari ini, terlalu ramai orang hidup dalam penjara yang tak kelihatan. Orang yang telah melalui perceraian dan merasakan diri tidak layak untuk dicintai lagi. Orang yang kehilangan pekerjaan dan merasa tiada nilai. Orang yang lakukan kesilapan ketika muda dan hingga hari ini masih terperangkap dalam bayang-bayang masa silam yang sebenarnya sudah lama berlalu. Dan sedikit demi sedikit, mereka mula menghilang. Mula mengalah. Mula membisu. Seolah-olah satu-satunya perkara yang layak untuk mereka lakukan dalam hidup hanyalah bertahan. Tapi Tuhan tak memanggil kita hanya untuk bertahan. Dia memanggil kita untuk hidup dengan maksud. Dan jika kamu fikir hanya mereka yang tidak pernah gagal sahaja yang boleh dipakai oleh Tuhan, ingatlah kisah Petrus. Dia pernah bersumpah tidak akan meninggalkan Yesus. Dia telah berjanji akan setia hingga ke akhir. Namun pada malam yang sama, dia menafikan mengenali Yesus sebanyak 3 kali. 3 kali. Dan walaupun begitu, Yesus tetap memilih dia untuk menjaga umatnya. Dia jugalah yang berdiri pada hari Pentakosta untuk menyampaikan firman. Dia jugalah yang menjadi salah satu suara paling berpengaruh dalam penyebaran Injil. Sebab Tuhan tidak memilih berdasarkan kejayaan atau pencapaian luaran. Tuhan memilih berdasarkan kesanggupan untuk terus berjalan, meskipun pernah jatuh. Prinsip ini masih berlaku hingga hari ini. Berapa ramai usahawan yang mengalami kejatuhan kewangan sebelum mereka berjaya membina empayar? Berapa ramai bapa yang pernah gagal tetapi kemudian memulihkan keluarganya dengan kasih dan penyesalan yang tulus? Berapa ramai anak muda yang pernah tersasar jauh, tetapi akhirnya kembali dan kini menjadi agen perubahan? Tuhan tidak menilai berdasarkan apa yang pernah kita lakukan, tetapi berdasarkan siapa yang Dia tahu kita mampu jadi. Ambil contoh Oprah. Dia pernah melalui pengalaman yang sungguh menyakitkan. Penderaan, penolakan, kemiskinan yang sangat dahsyat, nilainya boleh dianggarkan sebanyak RM50 Malaysia atau kurang dalam sehari untuk makan dan hidup. Namun dia tidak membiarkan segala itu mendefinisikan dirinya. Dia memilih untuk menulis kisah hidup yang baharu. Dan hari ini, berjuta-juta orang di seluruh dunia menjadikan kisahnya sebagai sumber inspirasi. Bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana dia tidak menyerah. Kerana dia percaya bahawa dirinya masih mampu membawa perubahan. Engkau juga bukan seperti apa yang pernah orang katakan. Engkau bukan kegagalan. Engkau bukan kehilangan. Engkau adalah insan yang telah dirancang oleh Tuhan bahkan sebelum engkau dilahirkan. Dan jika Dia yang mencipta engkau, maka Dia mengenali engkau sepenuhnya. Dia tahu bahagian mana yang terluka. Dia tahu apa yang telah hancur. Dan Dia juga tahu bagaimana untuk membina semula segalanya. Sekarang, ambil masa sejenak. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan Tuhan sedang memandangmu, bukan dengan pandangan menghukum, tetapi dengan penuh belas kasihan. Bayangkan Dia berkata, "Anakku, aku masih percaya kepadamu." Kerana skim yang sedang Dia katakan sekarang. Engkau bukan sampah. Engkau tidak hilang nilai. Engkau masih dipilih. Masih dikasihi. Masih diperlukan. Maka jangan biarkan luka semalam memadamkan cahaya masa depanmu. Jika perlu, menangislah. Mohonlah pengampunan. Mulakan semula sebanyak mana yang perlu.
Tetapi jangan hidup seolah-olah engkau telah ditolak oleh Tuhan. Kerana Dia masih ada, masih menghulurkan tangan, masih memanggilmu dengan namamu. Engkau bukan kesilapan. Engkau adalah permulaan yang baru. Pernahkah engkau tertanya-tanya mengapa rasa sakit itu begitu dalam? Pernahkah engkau menatap langit dengan mata yang berkaca-kaca dan berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi? Mungkin sekarang engkau sedang merasai duka yang tidak disedari sesiapa. Mungkin engkau sedang bergelut dengan peperangan dalaman yang melelahkan hanya untuk bangun dari tempat tidur. Atau mungkin engkau cuma letih berjuang untuk sesuatu yang terasa seperti tidak akan pernah terjadi. Letih berpura-pura semuanya baik-baik saja, sedangkan di dalam, jiwa terasa berkecai. Dan walau engkau cuba kelihatan kuat, walau senyuman engkau cuba ukir, jauh di dalam hati engkau tahu engkau sedang berada di pinggir kehancuran. Tetapi hakikatnya, kesakitan yang menghimpitmu hari ini mungkin adalah alat yang akan membangkitkanmu esok. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan air mata sia-sia. Dia tidak sia-siakan luka. Dia tidak sia-siakan penderitaan. Segala yang Dia izinkan terjadi punya maksud dan rancangan, walaupun engkau belum nampak sekarang. Alkitab memberi contoh melalui kisah Hana, seorang wanita yang hidup dalam penderitaan kerana tidak mampu mengandung. Saat wanita lain mudah mendapatkan anak, dia menanggung keheningan, penantian, dan perbandingan yang menyakitkan. Setiap tahun dia naik ke rumah Tuhan untuk berdoa sambil menangis. Tangisannya begitu dalam, sampai ada yang menyangka dia sedang mabuk. Namun kesakitan yang dianggap sia-sia itu sedang membentuk sesuatu. Doanya yang diam itu sedang sampai ke langit. Dari rahim yang dianggap tidak berguna, lahirlah Samuel, salah seorang nabi teragung sepanjang sejarah. Mungkin, rasa mandul dalam hidup engkau hari ini bukanlah secara fizikal. Mungkin ia bersifat emosi. Mungkin ia berkaitan dengan satu aspek dalam hidup engkau yang tidak pernah membuahkan hasil. Mungkin rumah tangga engkau yang semakin hambar dan renggang. Mungkin harga diri engkau telah hancur akibat kata-kata yang menyakitkan. Mungkin cita-cita kerjaya engkau terasa makin jauh dan mustahil. Dan ketika engkau melihat sekeliling, semua orang seakan sedang berjaya, tertawa, bahagia dan engkau bertanya, kenapa bukan aku? Tetapi hakikatnya, Tuhan sentiasa bekerja secara diam-diam di balik tabir. Apa yang kelihatan gersang hari ini mungkin hanya sedang menunggu perintahnya untuk mula mekar. Kita sering kali mahukan jawapan yang segera, keajaiban yang serta-merta, penyembuhan sekelip mata. Namun jika semua itu diberikan saat ini juga, mungkin kita belum bersedia untuk menanggung bebannya. Tuhan tidak hanya ingin mengubah keadaan hidup kita. Dia juga mahu membentuk kita dari dalam. Dia mahu kita bertumbuh, belajar mempercayainya, dan melihat bahawa di tengah-tengah kesakitan pun, masih ada keindahan yang tersembunyi. Kerana mereka yang belajar percaya dalam gelap, tidak akan panik apabila cahaya menghilang. Sebab skim ramai orang hari ini sedang menang dalam peperangan yang tidak terlihat. Orang-orang yang pernah ditinggalkan oleh ibu bapa, yang mengalami penderitaan semasa kecil, yang pernah melalui keganasan, penghinaan dalam kejatuhan yang disaksikan ramai, dan kini, mereka menjadikan luka-luka itu sebagai jambatan untuk membangkitkan jiwa lain. Orang-orang yang sedar bahawa kesakitan boleh berubah menjadi pelayanan, bahawa luka boleh menjadi penyembuhan, bahawa dasar kehancuran boleh menjadi tanah tempat Tuhan menanam permulaan yang baru. Tetapi ini hanya berlaku apabila kita memilih untuk tidak berhenti di tengah-tengah derita. Apabila kita terus melangkah walaupun tidak memahami semuanya. Kebenarannya, semua orang merasa sakit. Yang membezakan ialah apa yang kita pilih untuk lakukan dengan kesakitan itu. Kita boleh membiarkannya menghancurkan kita, atau kita boleh membiarkannya membentuk dan menguatkan kita. Dan pilihan itu milik kita. Mungkin tidak ada sesiapa yang tahu betapa beratnya beban yang sedang kamu tanggung.
Mungkin kamu sendiri tidak mampu menggambarkannya. Tetapi Tuhan tahu. Dia melihat apa yang manusia tidak nampak. Dia mendengar tangisan yang tidak didengari sesiapa. Dan dia peduli pada setiap butiran kecil yang mungkin kamu sendiri sudah lupakan. Fikirkan kembali, berapa kali kamu melalui sesuatu yang kelihatan mustahil untuk diatasi, dan hari ini, walaupun masih terasa berat, kamu masih berdiri? Berapa malam kamu sangka tidak akan melihat fajar menyingsing, dan hari ini, dengan parut yang masih ada, kamu masih di sini? Itu bukan sesuatu yang kecil. Itu bukti bahawa kamu lebih kuat daripada apa yang kamu percaya. Dan yang lebih penting, itu bukti bahawa Tuhan tidak pernah tinggalkan kamu. Dialah yang mengangkatmu saat kamu sudah tiada daya. Fikirkan tentang insan seperti Nick Tujicit. Dia dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Dia boleh saja tenggelam dalam kemurungan, kemarahan, dan keputusasaan. Tetapi dia memilih untuk menjadikan kesakitannya sebagai tujuan hidup. Hari ini, dia menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Bukan kerana semuanya berjalan lancar baginya, tapi kerana dia membuat keputusan untuk tidak menyerah kalah. Dia memutuskan bahawa kesakitan tidak akan menjadi penentu akhir hidupnya. Dan mungkin inilah undangan Tuhan untuk kamu hari ini. Supaya kamu ubah penderitaan ini menjadi jambatan. Supaya kamu jadikan air mata ini sebagai benih yang akan tumbuh. Supaya kamu bangkit semula, walaupun lututmu penuh luka. Kerana apabila kamu faham bahawa kesakitan bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk memperkuatkanmu, kamu mula melihat makna di tempat yang dulunya hanya ada penderitaan. Maka, aku mahu mencabar kamu. Dalam 30 hari akan datang, setiap kali kamu rasa sakit itu menyesakkan dada, daripada mengeluh atau menutup diri, ucapkan ini, Tuhan, aku tidak faham, tapi aku percaya. Itu sahaja. Walaupun dengan suara yang bergetar. Walaupun dengan hati yang hancur. Jadikan itu satu kebiasaan. Dan kamu akan mula merasakan bahawa kesakitan itu mula kehilangan cengkamannya. Dan di tengah-tengah tangisan, harapan yang baru akan mula berputik. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan. Tapi Dia menjanjikan kehadirannya yang setia. Dan bersama Dia, luka yang paling dalam pun boleh menjadi lambang kemenangan. Akan tiba hari di mana kamu melihat kembali semua ini dan berkata, memang sukar, memang menyakitkan, tetapi berbaloi kerana dalam kesakitan skim aku kembali bertemu dengan Tuhan. Pernahkah kamu terfikir berapa ramai orang yang sedang memerhati kamu sekarang, diam-diam? Pernahkah kamu renungkan bahawa ketabahanmu di tengah kesakitan mungkin sedang menjadi kekuatan bagi seseorang untuk terus bertahan? Kadangkala kita fikir perjuangan ini hanya milik kita. Bahawa tiada siapa peduli. Bahawa tiada siapa yang benar-benar faham. Tetapi kebenarannya ialah, mungkin ada seseorang, mungkin seorang anak, mungkin seorang sahabat, mungkin orang asing, yang sedang mendapat harapan hanya kerana melihat kamu masih di sini. Masih berjuang. Masih bernafas. Masih mencuba. Ada hari-hari tertentu di mana segala-galanya terasa kosong dan tiada arah. Anda bangun dari tidur, merenung siling, lalu bertanya dalam hati, kenapa aku masih di sini? Apa lagi yang aku mampu beri? Siapa sebenarnya yang akan peduli kalau aku hilang begitu saja? Saat-saat begini, musuh akan membisikkan dusta yang paling kejam ke dalam fikiran Anda. Dia mahu Anda percaya bahawa hidup Anda tiada nilai. Bahawa ketiadaan Anda tidak akan memberi kesan kepada sesiapa. Tetapi dia tahu betul potensi luar biasa yang ada dalam diri Anda. Dan skim sebabnya dia berusaha sekuat tenaga untuk melihat Anda menyerah. Sebab jika Anda terus bertahan, jika Anda memilih untuk melangkah lagi walaupun satu langkah, Anda akan menjadi harapan bagi banyak jiwa yang kini sedang bergelap dalam kegelapan. Kisah dalam Alkitab sangat jelas tentang ini.
Ingat bagaimana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Disianati oleh orang yang paling dipercayainya. Difitnah. Dimasukkan ke penjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Dia mempunyai semua alasan untuk menyerah. Tapi dia tidak melakukannya. Dia memilih untuk terus maju. Dan kerana keputusannya itu, dia akhirnya menjadi pemimpin besar di Mesir. Lebih dari itu, dia menyelamatkan bukan sahaja satu bangsa dari kelaparan, tetapi juga saudara-saudaranya yang pernah menolaknya. Bayangkan jika dia menyerah ketika dia berada dalam penjara. Bayangkan jika dia membiarkan hatinya menjadi keras kerana luka dan kesakitan. Seluruh sejarah akan berubah. Begitulah juga dengan Anda. Keputusan Anda untuk tidak menyerah mungkin akan menjadi titik perubahan, bukan hanya dalam hidup Anda, tetapi juga dalam kehidupan orang lain yang melihat Anda sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah mereka suarakan. Ada orang yang sedang memerhati Anda dari jauh, yang tidak pernah menyatakan apa-apa, tetapi mereka kuat kerana melihat Anda masih berdiri meskipun terluka. Dan itu, pada hakikatnya, sudah merupakan satu mukjizat. Mungkin Anda seorang ibu atau ayah yang berfikir bahawa anak-anak tidak sedar akan beban yang Anda tanggung. Tetapi mereka melihatnya. Mereka merasainya. Dan mereka belajar, melalui Anda, makna sebenar ketabahan dan keteguhan. Mungkin Anda seorang remaja yang terperangkap dalam tekanan, rasa tidak pasti dan harapan yang membebankan. Anda mungkin merasa seperti gagal dalam semua hal. Tapi ketahuilah, ada seseorang yang mendapat inspirasi hanya dengan melihat keberanian Anda untuk terus mencuba setiap hari. Mungkin Anda merasa keseorangan, tidak kelihatan di mata sesiapa, tetapi Tuhan sedang menggunakan Anda sebagai contoh hidup bagi mereka yang juga merasa begitu, tetapi belum mampu menggerakkan kaki untuk melangkah. Fikirkan kisah Nelson Mandela. 27 tahun dia dipenjarakan. 27 tahun yang penuh dengan pengasingan, penghinaan, dan kesepian. Tetapi dia tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya. Dia tetap percaya bahawa hidupnya mempunyai tujuan. Dan ketika akhirnya dia dibebaskan, dia menjadi suara perdamaian yang Afrika Selatan perlukan. Hari ini, kisah hidupnya diceritakan di seluruh dunia sebagai simbol pengampunan, kekuatan dan keberanian. Bukan kerana hidupnya mudah, tetapi kerana dia tidak menyerah. Ketekunan Anda hari ini mungkin akan menjadi asas iman seseorang. Kesaksian Anda mungkin adalah dorongan yang seseorang sedang tunggu untuk bangkit semula. Oleh itu, jangan berhenti sekarang. Anda tidak tahu berapa banyak nyawa yang Tuhan mahu sentuh melalui kehidupan Anda. Dan jika sekarang Anda berkata dalam hati, "Tapi aku sudah tak mampu lagi. Aku sudah terlalu letih." Itu tidak mengapa. Tuhan tidak pernah meminta Anda untuk menjadi kuat sepanjang masa. Dia hanya meminta agar Anda tidak melepaskan tangannya. Seperti yang Dia katakan sendiri, "Kuasaku sempurna dalam kelemahan." Dalam erti kata lain, saat Anda merasakan segala-galanya sudah berakhir, disitulah Dia mula bekerja dengan cara yang luar biasa. Jadi jika satu-satunya hal yang Anda mampu lakukan hari ini hanyalah terus bernafas, teruskan. Jika yang Anda mampu hanyalah menangis, menangislah. Tapi jangan berhenti. Kerana setiap air mata ada maknanya. Setiap langkah yang goyah membawa arah. Setiap detik dalam lembah penderitaan ada tujuannya. Dan apabila Anda keluar dari lembah itu, kerana Anda pasti akan keluar, Anda akan menoleh ke belakang dan menyedari bahawa sepanjang waktu itu, walaupun dalam kesunyian dan kesakitan, Tuhan sedang menguatkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan yang paling indah, Anda akan lihat bahawa perjuangan Anda telah menjadi jalan keluar bagi orang lain. Bahawa ketabahan Anda telah menjadi jambatan yang seseorang gunakan untuk menyeberangi kegelapan hidupnya. Anda tidak mampu bayangkan bagaimana hidup Anda akan mencentuh dan mengubah dunia ini. Jadi, teruskan. Demi diri Anda sendiri.
Demi mereka yang suatu hari nanti akan bersyukur kerana Anda tidak menyerah. Dan demi Dia yang tidak pernah meninggalkan Anda, walaupun di hari-hari tergelap Anda. Kerana kisah paling indah masih sedang ditulis, dan ia ditulis dengan nama Anda di dalamnya. Pejamkan mata seketika, tarik nafas sedalam-dalamnya, dan dengarlah apa yang ingin aku sampaikan sekarang. Kamu bukan satu kesilapan. Kamu bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kamu bukan segala kata buruk yang pernah dilontarkan kepada kamu. Kamu adalah hasil dari satu rancangan yang agung. Kamu adalah janji yang belum dilupakan. Kamu adalah seorang pejuang yang telah melalui peperangan yang tak terlihat oleh mata manusia, tetapi Tuhan menyaksikan semuanya satu persatu. Kamu adalah gabungan dari setiap saat kamu ingin menyerah, tetapi tetap bertahan. Dari setiap air mata yang pernah jatuh, tetapi kamu menghapusnya dan terus melangkah. Mungkin tidak ada yang pernah benar-benar memahami deritamu. Mungkin malam-malam yang kamu lalui begitu sunyi, hingga jiwa kamu menjerit minta diselamatkan. Mungkin sampai hari ini, belum ada pelukan yang mampu menenangkan hatimu seperti yang kamu perlukan. Tapi dengar ini, Tuhan melihatmu. Tuhan merasai apa yang kamu rasa. Tuhan memikulmu ketika kamu menyangka kamu berjalan sendirian. Kamu masih di sini. Dan itu sendiri sudah merupakan satu keajaiban. Berapa ramai yang tidak mampu menanggung apa yang kamu telah hadapi? Berapa ramai yang menyerah sebelum sampai ke akhir jalan? Tapi kamu tidak. Kamu, walaupun dilukai, tetap berjuang. Walaupun keliru, masih percaya. Walaupun letih, tetap berharap. Dan kerana skim syurga memuliakanmu. Kerana skim namamu disebut di hadapan Tuhan. Kerana skim kamu mendengar kata-kata ini sekarang. Tuhan mahu kamu tahu, kisah hidupmu belum berakhir. Halaman-halaman terakhir belum ditulis. Masih ada janji-janji yang belum digenapi. Masih ada kegembiraan yang kamu belum bayangkan. Masih ada tawa yang belum meledak keluar. Masih ada kemenangan yang sedang menanti kamu. Dan bila ia tiba, kamu akan mengerti mengapa setiap air mata itu perlu. Jadi jangan berhenti sekarang. Jangan menyerah. Jika kamu perlu menangis, menangislah. Jika kamu perlu berehat, ambillah masa. Tapi jangan lepaskan tangan Tuhan. Kerana Dia tidak pernah melepaskan tangan kamu. Bukan ketika kamu menjauh. Bukan ketika kamu mempertikaikan segala-galanya. Bukan ketika kamu mengaku kamu sudah tak sanggup lagi. Dia tetap ada. Dalam gelap. Dalam sunyi. Dalam luka. Dalam kepanikan. Dan Dia ada di sini sekarang. Berbisik perlahan. Hanya untuk kamu dengar. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Dan apa yang aku akan lakukan dalam hidupmu akan membuatkan setiap air mata itu berbaloi. Kamu masih akan tersenyum dengan hati yang lapang. Kamu akan merangkul kemenangan yang hari ini terasa begitu jauh. Kamu akan menoleh ke belakang, dengan mata yang berkaca, dan berkata, semua ini berbaloi. Dan apabila saat itu tiba, kamu akan tahu bahawa video ini bukan sekadar kata-kata semangat. Ia adalah Tuhan sendiri, berbicara terus ke jiwamu, menyampaikan, anakku, aku tidak pernah berhenti mengasihimu. Dan aku tidak akan pernah berhenti.